Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Salam. yang dihormati Encik Muhammad Ayub bin Bakri selaku Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Tanjung Sepat. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam, Cikgu Hasanuddin. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Ayub di atas kesudian untuk ditemu ramai lah pada pagi ini. Dan seperti yang mungkin saya dah maklumkan pada cikgu sebelum ni, temu ramah yang saya jalankan ni adalah berkaitan dengan subjek profesionalisme perguruan. Dan untuk temu ramah ni, soalan-soalan yang mungkin saya akan utarakan banyak berkisar berkaitan dengan profesionalisme itu sendiri dan juga accountability bagi seseorang guru lah yang berada di Malaysia. Dan mungkin dengan pengalaman cikgu yang sudah lama berkhidmat di dalam bidang perguruan ni, mungkin cikgu boleh berkongsilah kepada saya selaku cikgu baru untuk saya mengambil iktibar ataupun saya mengambil isi-isi untuk saya jadikan sebagai panduan lah dalam permulaan saya dalam bidang perguruan ni. Jadi boleh saya teruskan ke cikgu untuk soalan yang pertama? Boleh, Cikgu Hasanuddin. Boleh teruskan. Okey, baik. Untuk soalan pertama ni, mungkin cikgu boleh bagikan definisi berkaitan dengan apakah itu profession perguruan. Profession perguruan, definisi dia. Silakan cikgu. Baik, terima kasih kepada Cikgu Hasanuddin. Pertama sekali kerana memilih saya lah sebagai peserta untuk ditemu ramah untuk melengkapkan tugasan cikgu lah untuk melayakkan cikgu menjadi seorang guru lah. Ya. Baik, berbalik kepada soalan yang ditanya kepada saya tadi, profesi perguruan ni merupakan satu kerjaya yang unik dan mulia lah, yang membezakan diri daripada pekerjaan biasa melalui beberapa dimensi kritikal. Yang pertama, dimensi profesional, di mana dimensi ini memerlukan pengurusan ilmu yang mendalam lah, seperti ijazah, pendidikan dan kemahiran pedagogi yang cikgu belajar ya di situ perguruan lah. Seterusnya, profesi keguruan ini memerlukan latihan berterusan dan memerlukan pensijilan profesional. Tanpa sijil, tanpa adanya dokumen sijil ni, cikgu tak layak untuk dilantik sebagai seorang guru lah. Ya. Dan seterusnya, dimensi profesional ni memerlukan kod etika dan standard profesional yang ketat. Dimensi yang seterusnya iaitu dimensi yang kedua, kita namakan sebagai dimensi sosial, di mana profesi perguruan ini bertanggungjawab untuk membentuk generasi muda lah. Generasi muda ni kita fokuskan kepada murid-murid sekolah. Ya. Okey, seterusnya profesi keguruan ini juga boleh didefinisikan untuk menyumbang kepada pembangunan insan dan masyarakat. Seterusnya dapat menjadi ejen perubahan sosial dan transformasi. Saya bagi contohlah ya. Contohnya seorang guru matematik bukan hanya sekadar mengajar matematik formula, tetapi membantu pelajar mengembangkan kemahiran berfikir kritis, kreatif, dapat menyelesaikan masalah dan yang paling penting dapat membina keyakinan diri dalam menghadapi cabaran-cabaran akademik. Itu sahaja Cikgu Hasanuddin untuk soalan yang pertama. Okey, baik cikgu. Menarik dua definisi cikgu tadi. Yang pertama, kalau salah cikgu betulkan Yang pertama berkaitan dengan saya tulis ni dimensi profesional yang pertama. Yang kedua dimensi sosial. Okey. Ya, sosial. Saya perasan yang dimensi profesional ni inilah apa yang saya tengah buat ni lah, apa yang saya sedang jalani ni, iaitu latihan berterusan. Sebelum diterimalah dalam perkhidmatan perguruan itu sendiri. Jadi saya teruskan untuk soalan kedua. Tadi kita dah
Cikgu dah terangkan berkaitan dengan definisi profession perguruan itu sendiri, dan mungkin saya nak tahu apakah ciri-ciri seorang guru yang profesional yang mungkin cikgu boleh kongsikan pada saya hari ini. Ciri-ciri guru. Baik, untuk soalan seterusnya ni, ciri-ciri seorang guru yang profesional ni, sebab saya dah mengajar lebih daripada 20 tahun dan berbaki tinggal 6 tahun lagi dalam perkhidmatan saya sebelum saya bersara, Cikgu Saifuddin ni. Ada berbaki 6 ni. Banyak saya punya pengalaman lah. Dan yang saya lihat untuk ciri-ciri seorang guru yang profesional ni, pertama sekali tak lain tak bukan ini memerlukan seorang guru itu berpengetahuan, mempunyai akademik. Tak ada akademik, sudah tentu kita tak boleh nak mengajar murid lah. Jadi menguasai kandungan subjek dengan mendalam, sentiasa mengemas-kini pengetahuan, mampu menyampaikan ilmu dengan kreatif. Itulah antara ciri-ciri yang pertama perlu ada kepada seorang guru yang profesional. Seterusnya, kemahiran pedagogi perlu fleksibel dalam kaedah pengajaran, memahami perbezaan individu pelajar, menggunakan teknologi dan kaedah pengajaran moden. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang Cikgu Saifuddin, kita gunakan AI, teknologi ICT itu amat penting. Kita tak gunakan kaedah yang lama lah, seperti sebelum kedatangan teknologi ICT. Dan seterusnya, komitmen profesional, cikgu perlu peka terhadap keperluan pelajar. Seterusnya, sedia mengambil inisiatif dalam penambahbaikan dan mempunyai motivasi dalaman yang tinggi. Guru sains yang menyediakan eksperimen interaktif, menggunakan alat bantu mengajar digital dan merancang aktiviti yang memupuk minat saintifik pelajar. Itu merupakan satu ciri-ciri guru profesional yang perlu ada. Itu saja Cikgu Saifuddin. Okey, baik. So tadi cikgu kongsikan 3. Saya catat, kalau silap cikgu betulkan Yang pertama, pengetahuan akademik. Yang kedua, kemahiran pedagogi. Dan yang ketiga, komitmen profesional. Jadi suka saya nak tambah lah berkaitan dengan komitmen profesional ni. Silap-silap, kemahiran pedagogi. Memahami, yang tadi cikgu maklumkan, memahami perbezaan individu pelajar. Waktu saya awal-awal dapat posting kat sini pun, sebelum dimasukkan dalam kelas IPG, so saya macam, kita macam pandang murid ni semua sama rata je. Kita rupa-rupanya bila dah masuk IPG, baru kita tahu, oh sebenarnya bila kita masuk kelas, kita kena tahu dulu perbezaan. Kerana setiap murid ni ada dia punya cara yang tersendiri, cikgu. Betul, kita tackle cara dia mengajar, cara dia belajar. Faham? So bila cikgu kongsikan tu memang lagi betul lah. Maksudnya kita kena sebab apa Cikgu Saifuddin, murid ni memang kecerdasannya berbeza. Dia ada setengah murid dia cenderung kepada matematik, dia perlukan lagu, dia perlukan suasana yang sejuk. Cara gaya pembelajaran murid-murid ni berbeza sebenarnya. Dan tahap ekonomi murid pun berbeza. Jadi itu sebab kita perlu memahami perbezaan individu pelajar. Sebenarnya banyak kita kena faham murid ni tak semua sama, berbeza sebenarnya. Betul lah kata cikgu tadi. Cikgu kata cikgu mula datang ke sekolah ini, cikgu anggap murid itu sama. Memang murid itu sama, dari segi luaran memang nampak macam sempurna. Tapi kita tak tahu dalaman dia itu berbeza. Contohnya ingatan jangka masa, ingatan mereka. Ada setengah murid ingatan jangka masanya panjang. Ada ingatan murid ini jangka masanya pendek. Contohnya kita bagi soalan hari ini, besok dah lupa. Ada murid yang hari ini kita bagi, dia akan ingat sampai bila-bila. Jadi kita kena kreatif, kena cari jalan untuk menyelesaikan masalah itu agar murid itu dapat ingat untuk selama-lamanya. Itu jadi Cikgu Saifuddin sebagai tambahan. Betul cikgu. Saya catatkan tambahanlah daripada cikgu sendiri. Okey. Baik.
Untuk soalan yang seterusnya cikgu, tadi dua soalan tadi berkaitan dengan profession perguruan lah. Soalan ketiga ni, saya masuk pada accountability perguruan. Accountability seorang guru. Macam kita tahu, setiap guru mestilah ada sifat ni lah, accountability dalam diri masing-masing. Jadi sekarang pun ada banyak kes kan cikgu kan, yang berkait dengan accountability cikgu ni. Mungkin cikgu boleh kongsikan apakah cabaran dalam seseorang guru ni untuk dia melaksanakan accountability dalam diri masing-masing lah. Baik. Dalam diri cikgu ni. Baik. Sebenarnya nak menjadi seorang guru ni kita terikat dengan integriti, ya, integriti, dan cikgu juga perlu menjaga accountability guru lah. Cabaran utama pada masa sekarang ni, cabaran untuk mengajar ni, pertama sekali cabaran pentaksiran untuk menilai pencapaian pelajar secara adil dan komprehensif, sebab kita perlu ada pertimbangan profesional. Ya, keputusan tu di tangan kita untuk menilai murid sama ada mereka ni berada di tahap penguasaan 6 ataupun 5 ataupun 4, 3 dan 2 paling lemah. Itu semua keputusan tu bergantung kepada cikgu. Jadi cikgu perlu ada pertimbangan profesional macam mana nak memberikan grade kepada murid. Kita tak boleh beri murid ini walaupun keputusan di tangan kita, contohnya lah murid yang baik dengan kita bagi TP yang 6, 5. Itu merupakan integriti kita lah. Kita perlu kata orang tu jujur dan ikhlas, jujur dan mengikut apa yang murid capai tu kita kena tepat, telus, sah. Tak boleh kita bagi TP 6 murid yang rajin membantu kita, buat baik, bagi hadiah kepada kita, selamat hari guru, murid tersebut bagi kepada hadiah kita hadiah, kita bagikan TP 6. Itu tak memenuhi accountability seorang guru lah. Ya, seterusnya kita menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran untuk memberikan TP kepada murid. Cabaran pentaksiran ini kita perlu menggunakan kaedah pentaksiran, sama ada kaedah pemerhatian, ya, kemudian kaedah kita tengok melalui hasil kerja projek dan sebagainya. Kemudian kita memberikan maklum balas yang membina kepada murid. Ya, kalau murid itu tak berjaya, kita galakkan mereka ni berusaha untuk mencapai TP yang lebih baik. Kita tak boleh terus menjatuhkan motivasi murid tersebut. Seterusnya cabaran pentadbiran, ya, memenuhi keperluan laporan dan dokumentasi. Semua yang kita laksanakan itu perlu ada dokumentasi lah. Tanpa ada dokumentasi orang tak percaya. Ya, sekiranya ada ibu bapa yang datang untuk melihat keputusan anak, kita akan buktikan. Di pihak pengurusan pun samalah, pentadbiran. Sekiranya ada pemantauan daripada PPD, kita akan tunjukkan. Dokumentasi itu penting dan laporan juga amat penting. Seterusnya, mengurus masa antara pengajaran dan tugasan pentadbiran. Ya, kita macam saya ni, seorang pentadbir ni perlu mengurus masa dengan baiklah antara pengajaran dengan tugasan pentadbiran. Kadang-kala masalah-masalah disiplin murid, ibu bapa ingin bertanya kepada pentadbir, pada masa yang sama pentadbir ada kelas. Ya, ada kelas. Jadi kita perlu mengadakan janji temu dulu dengan mak bapak lah. Datang ke sekolah tu waktu bila? Waktu free, ikut jadual jadual free kita lah. Kalau boleh jangan bertindan. Itu dapat mengurus masa dengan baik lah. Ya, kemudian kita mematuhi dasar dan peraturan pendidikan. Cabaran utama ni, seorang guru ni perlu mematuhi dasar kerajaan dah bina dasar. Kita akan mengikut dasar yang telah ditetapkan oleh kementerian dan kita kena ikut peraturan. Ya. Seterusnya cabaran sosial, kita kena berkomunikasi dengan baiklah. Seorang guru itu, terutama sekali klien kita ni merupakan ibu bapa lah. Ibu bapa kepada murid-murid sekolah kita ni. Kita perlu menggunakan komunikasi yang berkesan
supaya apa yang kita cakap ini tidak akan dipertikaikan dan tidak akan dibawa menjadi isu lah untuk dibawa ke aduan-aduan di peringkat atasan. Kemudian cabaran sosial seterusnya ialah menangani pelbagai latar belakang pelajar. Seterusnya menyeimbangkan keperluan individu dan kumpulan. Guru yang menggunakan portfolio pelajar, log refleksi dan penilaian berterusan sebagai alternatif kepada peperiksaan tradisional. Jadi itu saja Cikgu Hasanuddin untuk soalan yang ketiga. Okey, baik Cikgu. Cabaran accountability. Saya teringat sebab saya tahun waktu sesi yang lepas saya menjadi guru kelas. Guru kelas tahun 4. Waktu tu ada hari apa cikgu yang ibu bapa datang sekolah tengok laporan. Bertemu pelanggan. Hari bertemu pelanggan. Hari report card. Betul, hari bertemu ibu bapa. Jadi ialah saya kira baru first time nak berhadapan dengan ibu bapa. So saya tanyalah cikgu-cikgu yang sini lah, macam mana kita nak terangkan dekat ibu bapa ni kan, adakah kita nak bagi benda yang indah-indah belaka ataupun kita nak jujur terus. Yelah, kalau kita sebagai guru baru, kita nak bagi yang indah-indah je lah sebab kita nak bina, kita pun baru nak bina kan. Tapi cikgu-cikgu sini ni maklumkan, bagi tahu terus, jujur, apa yang anaknya dapat, apa yang anak dia buat dekat sekolah, macam mana perangai dia. Dan bila hari bertemu ibu bapa tu, bila hari kejadian, memang ada beberapa ibu bapa pun memang dia cakap macam mana? Tak apa cikgu bagi tahu je anak saya ni macam mana. Kalau cikgu rasa anak saya ni nakal, cikgu sekarang ni tak boleh cubit kan. Cikgu gertak dia ataupun cikgu bagi amaran kepada dia, macam tu. Maksudnya memang ibu bapa sendiri pun, daripada sudut ibu bapa pun memang dia kira menyokong lah untuk kita dalam mendidik anak mereka ni, kita kena jujur dan maklumkan yang sebenar kan. Okey, baik cikgu. Untuk soalan yang seterusnya, okey, tadi cabaran utama accountability. Okey, ni berkait dengan yelah, seorang guru tu macam cikgu pun dah lama kan, 20 tahun lebih berkhidmat. Jadi macam mana peringkat perkembangan seorang guru tu? Adakah memang adakah seorang guru ni dia sustain sahaja, dia tiada perkembangan, maksudnya dia jadi guru je lah sepanjang masa, ataupun dia ada perkembangan guru tu sendirilah, peringkat perkembangan guru tu sendiri. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Cikgu Hasanuddin. Untuk menjadi seorang guru ni kita tak boleh bersendirian. Kita tak boleh bersendirian, kita perlu mengikuti peringkat-peringkat lah, peringkat permulaan, perkembangan, kemudian peringkat mahir dan peringkat pakar. Kita tak boleh bergerak sendiri, kita perlu ada bantuan daripada pelbagai pihak. Kalau di sekolah pada peringkat permulaan, kita perlu guru muda yang menerima bimbingan rakan senior. Macam saya lah, dah lebih daripada 20 tahun mengajar. Saya perlu membimbing kepada cikgu-cikgu yang baru. Contohnya Cikgu Hasanuddin ni perlu ada mentor-mentee lah, fokus untuk menerima ilmu, fokus pada penguasaan teknik asas, menghadapi cabaran keyakinan diri. Jadi memang perlu di peringkat permulaan. Perlu jumpa dengan cikgu-cikgu lama, tanya. Kalau sekali kita ada masalah, kita tanya supaya masalah itu dapat diselesaikan. Ataupun tanya teknik-teknik apa kita nak gunakan dalam kelas. Tanya murid-murid ini berbeza dari segi apa dalam kelas. Ada yang malas rajin, ada yang sosioekonominya, mak bapak bawa B40, kena tanyalah. Kemudian peringkat perkembangan ni, guru dah mahir sikit lah selepas berjumpa dengan
cikgu-cikgu senior, contohnya cikgu dah mula bertambah ilmu, pertama sekali menguasai strategi pengajaran, kaedah pengajaran, kemudian cikgu lebih yakin untuk menjadi seorang guru, ya. Kemudian mula mengembangkan gaya pengajaran sendiri dengan membuat inovasi-inovasi pengajaran supaya murid-murid itu senang memahami apa yang cikgu tu ajar. Ya, seterusnya peringkat mahir ni, cikgu dapat menyelesaikan tugasan yang kompleks, mempunyai pemikiran yang kreatif, fleksibel dalam pendekatan. Ini bermakna cikgu tersebut dah lebih yakin, dah lebih confident untuk menjadi seorang guru. Ya. Kemudian di peringkat pakar, cikgu ni, peringkat ini cikgu sudah mula menjadi model profesional. Cikgu dijadikan contoh. Sekiranya ada guru-guru baru yang datang, cikgu akan dijadikan mentor pula untuk membimbing menti-menti yang akan menjalankan latihan mengajar di sekolah. Ya. Kemudian cikgu di peringkat ini, perkembangan guru tersebut, cikgu tersebut dah mula pandai membuat keputusan, cepatlah membuat keputusan dan tepat. Jika kita bandingkan di peringkat permulaan, masih teragak-agak, tak yakin, ya, sukar untuk membuat keputusan. Tapi di peringkat pakar ni, cikgu tersebut dah mula lebih yakin dan cepat bertindak, membuat keputusan dan dapat membimbing guru-guru yang lain. Okey, Cikgu Hasanuddin. Okey, baik. Terima kasih cikgu. So saya ulang balik. Kalau saya ada salah, cikgu maklumkan. Pertama, pendidikan berterusan. Kedua, kolaborasi profesional. Ketiga, refleksi kendiri. Betul cikgu Okey, baik. Oh, silap. Rasanya macam saya tak sebut benda-benda tu. Okey, tak apa cikgu. Saya silap jawapan. Tak apa cikgu, yang ni nanti saya cut sikit bahagian ni. Okey, baik cikgu. Tadi cikgu, saya ulang baliklah yang cikgu cakap tadi. Yang pertama, ada peringkat permulaan, peringkat perkembangan, peringkat mahir dan juga peringkat pakar. Yeah. Okey, baik cikgu. Tadi kita tadi saya bertanyakan berkaitan perkembangan guru. Okey, saya masuk pada perkembangan profesionalisme tu sendiri cikgu. Yang tadi perkembangan guru tu dia lebih pada dalaman seorang guru. Sekarang ni apakah pendekatan untuk pembangunan profesionalisme? Kalau nak mudah kata, pembangunan mula-mula jadi cikgu, lepas tu naik jadi guru penolong ganas, terus jadi guru besar. Macam mana dia punya flow dia, cara dia? Mungkin cikgu boleh kongsikan? Okey, baik Cikgu Hasanuddin. Pendekatan kita untuk bertambah keyakinan kita menjadi seorang guru yang kita sebut sebagai profesionalisme kita ni, pertama sekali pendidikan kita mesti berterusan. Ya, kita jadi cikgu ni bukan ilmu kita ni di institut keguruan saja kita dapat di permulaan, tetapi kita akan teruskan lagi dengan menghadiri bingkis-bingkis seminar yang dianjurkan di peringkat PPD ataupun kementerian ataupun di peringkat jabatan lah, ya. Kemudian kita digalakkan juga seorang guru ini untuk melanjutkan pelajaran, ya, melanjutkan pelajaran di peringkat diploma perguruan, sambung lagi ke peringkat ijazah sarjana muda, naik lagi. Seorang guru tu perlu sambung di peringkat sarjana, dan kelebih yang ke tahap yang lebih tinggi lah, ya, mungkin hingga ke peringkat PhD. Okey, kemudian seorang guru tu juga perlu mengikuti webinar dan platform dalam talian. Kena rajin, ya, untuk mengikuti yang webinar yang telah yang ada di dalam talian-talian. Kemudian kolaborasi profesional, kita mungkin berkongsi amalan terbaik dengan rakan sejawat, ya. Kita dah lebih
confident menjadi seorang guru dan mahir menjadi seorang guru dan menjadi seorang guru pakar. Di peringkat awal saya kata tadi, di peringkat akhirlah guru pakar. Jadi kalau dah sampai ke peringkat guru pakar ni, kita ilmu jangan kita lokek lah. Kita jangan lokek ilmu lah. Kita kembangkan ilmu itu bagi kepada rakan-rakan sejawat, ataupun kita boleh bagi ilmu itu kepada rakan-rakan di sekolah lain, ataupun di peringkat daerah, negeri dan sebagainya. Kemudian kita kena ambil bahagian juga dalam pendidikan. Kita bukan sekadar mengajar je. Pada masa kini, untuk menjadi seorang guru ni bukan kita hanya sekadar mengajar saja, tetapi kita perlu ada penyelidikan. Contohnya kajian tindakan. Jadi kita tahulah segala permasalahan itu, kita kena buat kajian. Gunakan responden murid. Kemudian nanti kita dapat buat kesimpulannya, apa yang kita perlu buat tindakan-tindakan supaya masalah itu dapat diatasi. Contohnya, kajian tindakan berkaitan dengan keciciran murid ataupun murid yang tidak hadir ke sekolah. Jadi kita buat kajian, kita cari responden, kita cari sampel, jadi kita analisis data dan akhirnya kita dapat rumusan apa punca-punca masalah murid itu tak datang ke sekolah. Kemudian refleksi kendiri ini, kita analisis amalan pengajaran kita, menulis jurnal refleksi, meminta maklum balas daripada pelajar dan rakan. Itu antara pendekatan saya lah untuk membangunkan profesionalisme sebagai seorang guru. Itu saja, Cikgu Hasanuddin, untuk soalan yang kelima. Okey, terima kasih Cikgu untuk jawapan pada soalan pendekatan pembangunan profesionalisme. Jadi soalan seterusnya Cikgu. Tadi kita masuk berkaitan dengan accountability guru. Jadi macam mana dekat Malaysia ni, macam mana langkah ataupun cara-cara untuk kita tangani lah masalah yang berlaku dalam kalangan guru ni berkaitan dengan accountability. Silakan Cikgu. Baik, cadangan saya untuk meningkatkan accountability pendidik ni di negara kita ni, pertama lagi sistem penilaian profesional, iaitu penilaian berterusan dan bermaklumat, fokus pada pembangunan dan bukannya hukuman. Seterusnya pengiktirafan prestasi cemerlang, kemudian pembangunan profesional, program latihan berkualiti tinggi, beasiswa dan insentif untuk pengembangan, laluan kerjaya yang jelas, dan akhir sekali sokongan masyarakat, iaitu meningkatkan kesedaran tentang peranan seorang guru, membina penghargaan sosial dan melibatkan ibu bapa dan komuniti di sesuatu kawasan, di sekolah. Okey, Cikgu Aisam, soalannya ke-6. Okey Cikgu, terima kasih. Menarik langkah-langkah yang Cikgu maklumkan tadi lah kaitan dengan nak menangani masalah accountability perguruan. Dan mungkin ini soalan terakhir Cikgu, macam mana kita nak tangani cabaran etik, tadi kita cabaran accountability, iaitu cabaran etika dalam profession perguruan. Okey, boleh saya jawab, Cikgu Hasanuddin? Untuk soalan yang terakhir. Okey, untuk soalan yang terakhir ni, bagi menangani cabaran-cabaran etika dalam profesion keguruan ni, pertama sekali kita kena lihat kepentingan pelajar lah. Kita sentiasa mengutamakan kebajikan pelajar, melindungi hak dan martabat mereka, memberi perhatian kepada keperluan seseorang individu itulah, iaitu murid. Kemudian yang paling penting sekali untuk menangani cabaran etika dalam profesional keguruan ini, kita perlu ada integriti profesional kita lah sebagai seorang guru. Seperti mana saya cakap tadi tu, etika keguruan kita perlu berintegriti, iaitu kita kena jujur dalam penilaian. Sebelum ni saya dah maklumkan pertimbangan profesional. Untuk memberikan tahap kepada murid, kita perlu jujur, telus. Tak boleh kita, memang perkara ni subjektif, subjektif. Tapi kita perlu jujur lah sebagai seorang guru. Sebab kita dinamakan seorang guru perlu jujur, mempunyai nilai murni yang jujur.
Kemudian kita mengelakkan konflik kepentingan, ya, mematuhi kod etika profesional, dan seterusnya kerahsiaan dan sikap profesional. Kita perlu melindungi maklumat peribadi pelajar. Terutamanya saya fokus kepada guru kaunseling lah. Ya, guru kaunseling ni untuk menangani cabaran etika ni, seorang guru kaunseling ni perlu mempunyai ciri-ciri seorang yang boleh menyimpan rahsia. Kita tak boleh dedahkan maklumat murid itu kepada murid-murid lain. Kerana segala permasalahan yang timbul itu kita perlu rahsiakan dan tak boleh disebarluaskan kepada orang lain lah. Ya, ini sangat berbahaya sekiranya rahsia pelajar, maklumat pelajar itu kita sebarkan kepada orang luar. Ya. Kemudian kita kena menjaga sempadan hubungan profesional dan bertindak sebagai model tingkah laku. Ialah seorang guru ni perlu menjadi contoh kepimpinan murid teladan. Ya. Jadi kita perlu tunjukkan nilai-nilai yang baik untuk dicontohi oleh pelajar-pelajar kita. Jadi hasilnya soalan terakhir lah. Jadi kalau soalan terakhir, tak ada soalan lepas ni. Okey. Okey. Alhamdulillah. Okey, cikgu, terima kasih cikgu. Dan saya rasa banyaklah input-input yang cikgu kongsikan tadi berkaitan dengan ni lah, profesional perguruan ni lah, dan juga accountability perguruan. Jadi secara tak langsung saya nampak dah serba sedikit gambaran bagaimana untuk menjadi seorang guru yang itulah, seorang guru yang cemerlang. Okey, baik cikgu. Itu saja untuk saya doakan Cikgu Asyanuddin ni dapat menjadi seorang guru yang cemerlang. Sebab di sekolah sini pun cikgu, saya tengok cikgu dapat menjalankan tugas dengan baiklah. Hubungan dengan rakan-rakan sejawat sangat cemerlang, dan cikgu memang mempunyai ciri-ciri seorang guru yang boleh menjadi seorang guru pakar, dan cikgu boleh kata orang apa ya, cikgu ada bakat lah untuk menjadi seorang pemimpin yang berjaya pada masa akan datang. InsyaAllah cikgu, saya cuba cikgu. Itu. Okey, baik cikgu. Terima kasih banyak cikgu untuk tenguraman ni, untuk kesudian. Sama-sama. Okey cikgu, Assalamualaikum. Ni nak ucap selamat raya ke tak ni? Selamat raya minta maaf ke tak ada ni? Tak ada cikgu. Tak payah. Cikgu sambil-sambil. Okey, baik cikgu. Terima kasih banyak cikgu. Dekat belum ni? Okey, selamat raya. Okey.